Okay, aku nak study pasal Laravel. So first aku nak install Laravel dalam local machine. Jom follow aku. Okay, so apa kita buat is sekejap aku clearkan Netflix semua ni. Nanti korang kata aku makan gaji buta pula. So okay, so source aku basically aku akan follow documentation and then aku akan tanya ChatGPT juga. Okay, so apa dia nak ni? Okay, install PHP and Laravel installer. Okay, make sure that your local machine has PHP Composer, Laravel installer, not and npm or bind. Okay, aku dah tahu bind ni apa. If you don't have PHP and Composer, install your local machine. The following command will install PHP Composer on the Laravel. Sebelum tu, baik kita check dulu apa kita ada. So, oops. Aku rasa aku dah ada npm. So basically not version code. Baik. Okay, nak aku dah ada. Sekejap checkpoint. Checkpoint. Okay, aku tanya ChatGPT, so tengok jawab apa. Okay, dia kata kena ada PHP, and then kena ada Composer, and then kena ada Node, and then kena ada MySQL. Sekejap aku tunjukkan korang. Okay, so dia kata basically kena ada PHP, ada Composer, kena ada Node dengan npm, kena ada database. Dia kata choose one. Aku familiar dengan MySQL dan SQLite. So, okay, tak apa, database ni tak apa. And then you don't need Apache NGI manually because Laravel provide PHP sensors. Okay, Git for project management. Okay, tak apa. So, kita check dulu apa yang perlu kita install. So, dekat sini basically Node dah ada. So, nak check npm installation. npm pun dah ada. And then nak check PHP ni macam mana nak install? Kita check Composer dulu. Composer PHP. Ada ke Composer? Ada ke ni? Oh, ada Composer. Okay, nice. Okay, Composer ada. Node.js dengan npm ada. Database ni nanti dulu. Sekejap, macam kita nak check. How to check PHP install.
Okey, so kalau kita dah install PHP, kita nak check PHP ada ke tak ada, kita boleh check by run command php-me. Oh, okey, nampak PHP aku dah ada punya. So, aku pernah main lah dengan Laravel ni. Okey. So, type dot MySQL. Okay, so kalau kita ada PHP, Composer, Node, npm, so basically kita dah 80%, kita boleh run kita punya Laravel setup. Okay, now kita nak try install MySQL pula. Kalau pakai Mac, kita boleh run brew install MySQL. Okay, aku rasa dah ada tau sebenarnya, tapi tak apalah, aku install je lah balik. Okay, dah successfully install. Wow, 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 wow. Mantap siap. Okay, tengah install lagi sebenarnya. Okay, sekejap untuk install. Okay, so MySQL pun dah settle. So dia kata we have installed your MySQL database without a password. So tak ada password. To ensure it run MySQL secure installation. MySQL is configured to only allow connection from localhost by default. To connect run MySQL -u root. To start MySQL now and restart at login. Brew service start MySQL. So ni brew services start MySQL ni kita nak maybe nak start database punya server kot. Tak apa, aku ambil gambar dulu. Tak hilang apa pula. Okay, dah ada rahsia kat sini. So, aku nak cuba. Okay, since aku dah completed install apa yang patut, so aku nak try lah kan, boleh ke tak boleh. So, untuk aku run, basically aku kena buat satu folder. Sekejap Lah, sekejap. Okay, tak apalah, aku buat je lah kat sini. So, basically aku kena pergi dekat folder yang aku nak simpan. So, nak letak kat desktop. Apa ni banyaknya? Desktop dan desktop. Nak letak kat disk lah. So, cd disk. Kita tengok dalam dia ada apa. So, ada banyak folder juga. Aku nak letak as MACD. Aku buat folder baru MACD, DMS, Laravel. Okay, aku dah tahu dah aku punya sistem, aku nak buat sistem apa. So basically aku akan buat sistem ni apa data ke download data kot, data management system kot, DMS ni. Entahlah, aku lupa.
Lepas tu aku nak gunakan, Laravel and dia punya UI, React. So aku buat folder untuk aku create project dalam ni. Okay, now kita akan masuk dalam folder tu, DML. Okay, done. So kita nak create project dalam folder ni. So kalau tanya ChatGPT dia kata kau kena run Composer, create project, um, sekejap Okay, jap. Kita dah dalam folder yang kita nak. Then Laravel macam. So kita buat je lah macam ni. DFS, Laravel. Aku rasa dia akan duplicate tau. Maksudnya dalam folder ada folder lagi. So kita try dulu. Could not find package dengan stability stable. Apa yang seorang ni? Oops. Kan? Oh dah. Apa yang tadi nanti? Okay, tak apa. Apa yang aku nak buat ni aku pun tak tahu. Tapi right now dia dah install lah benda ni. So aku nak tengok apa yang ada nanti. So ada dalam Git. Okay. Okay. So maksudnya bila kita run this command, panjang pula. Okay, bila kita run this command, okay, Composer create project ni memang command untuk dia buat project kita. And then Laravel ni aku rasa kita nak install Laravel lah. And then folder ni pula basically folder yang nama folder dalam projek kita. So aku tak boleh buat macam ni. So since aku dah dalam Git, aku nak juga nama DMS Laravel React ni. And then dalam ni baru ada projek kita. Baru ada setup apa semua tu. So kita kena buat macam ni. Okay, so korang boleh tekan arrow up untuk dapatkan command-command yang sebelum ni korang dah run. Okay, so dekat sini kita dah betul dah. Kita dah dalam Git. Okay, no. Actually kita kena keluar daripada Git. Sebab kita dalam projek DMS Laravel React. So kita keluar dulu daripada Git folder. And then kita run command Composer, create project, Laravel. And then Laravel ni kita tukar nama kita nak. DMS Laravel React. Dan oops. It's not empty. Okay. Okay, kalau dah kata it's not empty, kita delete lah dulu. Berapa susah. Okay. Move to bin. Okay, and then kita run dulu. Baik. Sekejap Kenapa dia kata tak boleh? Composer create project Laravel. DMS Laravel React. Ke kita just
Sekejap, aku rasa kita buat macam ni lah. Kita guna command lain lah, macam susah je command ni. Kita boleh buat Laravel. Kita try yang lain lah, try yang lain. Laravel, new, CMS, Laravel, React, dan baik. Okay, dia keluar macam ni. The new version install is available. You have version install. The data version is kita nak update yang baru ke tak update je lah yang baru. Yes. Okay, now dia tengah install. Ya, dia kata application already exists. Kenapa exist? Sekejap Stop sini. Tak apalah, ChatGPT lah apaan. Maklum lah, baru nak belajar Laravel. Yes. What if kalau kita cuba delete dulu yang ni, buang dulu, dan kita run balik. Which starter kit would you like to install? Yeah. Okay, nice. Which authentication provider do you prefer? OS, not application. Okay, kita ambil automatic authentication ni. So kita tak payah nak set up pada awal. And then which testing framework do you prefer? Lama, PES ni apa Kita tengok sekejap testing framework Okay, testing framework PES and PHP. PES and PHP unit are both popular testing framework for PHP, okay? But they differ significantly in their approach and syntax. The key distinction is the PES is modern, expensive layer built on top of PHP unit, which serves as an underlying engine. Which means they are fully compatible and can be used in the same project. Okay. So maksudnya PHP unit dengan PES ni kita boleh guna dekat mana-mana project Laravel. Okay, so aku nak tahu framework apa yang aku tak ambil. Testing best testing framework to choose. Best testing framework to choose. PES or PHP unit. Okay, so PES is the best choice for new modern PHP and Laravel project. Okay. Offering an elegant and reliable project system built on top of PHP unit. Introduce boilerplate and include parallel testing and architecture check. Use PHP unit for established complex or enterprise project requirements. Okay. So since aku punya project ni tak adalah level enterprise, so kita ambil lah PES ni. So ambil PES. Do you want to install most to improve ISR coding? Dan ni benda ni perlu ke Siap. Do I need this? ChatGPT. Okay, cerita kata tak payah. So tak payah, tak payah ambil. No. Okay, now kita dah start install. Tengah set up Laravel project dalam kita punya folder. So folder tadi aku dah buang. Now aku rasa dia dah, okay. Aku rasa dia dah buat yang baru tau. Kan betul? Okay, mantap. Would you like to run npm install and npm run build? Perlu ke, Aku kan dah ada tadi. Perlu tak perlu, kita tanya ChatGPT lah. Do I need this?
By the way ChatGPT aku ni berbayar tau. So dia punya respon ataupun return tu lebih kritikal lah instead of yang tak berbayar kan. So aku bolehlah percaya sikit-sikit kat dia ni. So dia kata kena pilih yes sebab um, nanti aku boleh guna command npm install ataupun npm run build. Um, Kalau korang pernah main dengan React.js, React Native, Vue.js, kan ada npm install semua tu kan, npm. So benda tu lah aku rasa. So dia kata why you should choose yes. Since you are learning full stack, will use UI Blade, Tailwind, maybe React later, you need front-end asset working. Without this, CSS may not load, UI looks broken, write error appear. Oh, okay, okay. So basically kalau korang dah nak korang punya UI cantik, korang kena pilih yes lah. Bila Laravel tanya kau nak run npm install atau dengan run npm build, kau kena pilih yes. So aku pun pilih yes. Okay, tunggu dia tengah set up kita punya barang. Okay, sambil-sambil tengah tunggu ni, aku punya sistem ni, basically aku nak, macam tadi aku cakap lah, aku nak buat DMS Laravel dengan React. So basically sistem ni macam lebih kepada data management system lah. Dia boleh upload file, lepas tu keluar data apa semua kan. Aku tak tahu lah macam mana bentuk dia nanti. Tapi memang aku punya fokus, aku nak set up, aku nak buat satu sistem DMS lah. Lama pula dia set up. Aku dah habis cakap dah ni. Sekejap Kalau lama sangat ni, aku rasa kita main game pula. Ada lagi ke mini clip ni? Oh, ada. So, main game apa Karen pun biasa lah. Alah, asal kena install, Mat? Tak ada ke dekat ni? Oh, okay dah. Tak sempat nak main game tu. Dah settle dah, settle. Okay. Okay, sekejap So, kita dah pilih yes and then dia dah set up kita punya barang. Lepas tu dia kata tak ada vulnerability jumpa lagi. Lepas tu kalau nak update kena run npm install -g. G ni global. So basically dia akan cari benda tu dekat luar. Lepas tu kat sini ada build, buat build. Okay. Plugin. Okay. So kita dah ada action. Okay, okay. Aku tak tahu ada benda. So ni file-file yang ada adalah kita punya project. Okay, application ready in DMS Laravel. Okay, so dia kata kita punya application dah ada dalam folder ni. So you can start your local development using cd dash masuk dalam project ni and then kita kena run composer random. Lepas tu dia kata new to Laravel, check out our documentation. Ni dia suruh korang baca documentation lah. Macam aku kena baca lah sebab aku baru dengan Laravel. Okay, so now kita nak try run lah. Betul ke tak kita ni, kita set up ni. Kalau jadi, maksudnya kita boleh set up. Sekejap composer random. So dia kata kena masuk dalam folder dulu. So cd DMS and then composer run. Okay, dia tengah run kot. Okay, dia tengah run. Okay, so press Ctrl plus C to exit. Server running on local address. Okay, and then nak stop kena Ctrl C. Okay, so uh,
So kita macam nak buka benda ni. Okey. Kita dah dapat install. Tapi kalau kau perasan ada link lain tau, contoh macam ni. Apa masuk byte ni? Jom kita tengok jap. Byte ni apa sebenarnya? This the byte development server that provide hot module. Oh, okay. Your Laravel application configure app where use local menu. Oh, okay. So maksudnya dia macam ni lah byte ni apa ya? Macam byte ni macam server dia lah. Oh, kita boleh tengok sini juga. Sekejap aku tengok ChatGPT. Explain MS Vivo. Okay, 127.0 tu kita punya localhost address. And then yang 8000 tu port kita. Tak salah 8080 pun port juga sebenarnya. Tapi maybe dia memang set 8000 kot ataupun kita boleh tukar port lain. Depends lah kot. Okay, and then so basically kalau kita nak buka kita punya project, kita kena run kita punya localhost lah. And aku nak tahu buat tu untuk apa sekejap. Ya, aku nak tahu apa uh, okay, basically yang app URL ni sama tau dengan yang kita punya localhost. Sebab dia run dekat port 8000. So kita punya localhost pun run dekat port 8000. So kalau kita run dekat sini pun sama, kita ambil link URL ni pun sama. Tapi aku nak tahu ini URL untuk apa. Oh, okay. So okay. So basically yang ni is server untuk front end, yang ni server untuk back end. Patutlah tadi ada byte sebab kita ada configure byte tadi kan. Okay. So basically untuk front end dia akan handle untuk CSS, JS ataupun hot reload lah. Hot reload tu bila kita buat changes, kita tak perlu nak tekan button refresh tau. Dia akan automatically reload sendiri. So, okay, so take note yang ni untuk front end punya URL, yang ni untuk back end punya URL. Okay, so basically kita dah berjaya install Laravel dan dah berjaya run Laravel by default. And then tadi kita ada pilih authentication. Now dia dah bagi kita authentication. Cuma password aku tak tahu tak password apa. Sekejap, ada tak ada kata password dia apa? Tak tahulah password dia apa. Kena sign up dulu kot. Tapi kalau sign up, macam tak set up lagi database. Sekejap, test 1. Test 1. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Password must at least 8. Okay. Oh, okay. Okay, agak nice lah sebab dia dah bagi kita starter kit. So, repo ni apa? Sekejap. Oh, okay. Repo starter kit. See. Modern documentation macam biasa. Oh, nice. Banyak benda yang dah ada sebenarnya.
So dia bagi kita placeholder untuk kita letak kita punya barang lah. And then dia siap bagi kita punya dia macam minimize dengan maximize kat sini. Lepas tu dia bagi kita dashboard. Okay, so kita akan log up. Setting kenapa? Okay, oh nice nice nice. Setting pun dah macam Instagram punya layout ni. Okay, ni kalau forgot password. Tapi aku macam nak buat? Aku tak nak forgot password. Okay. Oh, parent pun ada. Oi, nice ya. Dia dah cater untuk background hitam putih tu. Tak perlu dah kau nak hard code ke, nak buat kod baru ke, tak payah dah. Settle. Okay, and then nak log out. Tadi kita dah daftar account, so nak try. Oh, dia dah ada. Okay. And then login. Tapi isu dia, aku tak tahu. Hmm, Sekejap. Isu dia aku tak tahu dia store kat mana sebenarnya. Sekejap. Macam mana nak tahu Sekejap. Tadi aku ada screenshot kan. Tapi screenshot tu pasal DB ke? Sekejap. Mana dah hilang screenshot tu? Tadi mah di video. Ada screenshot. Mana ikut. Kan? Ni penting. Sekejap. Aku nak tengok ChatGPT. Where can I find um, evidence? Okay, basically kita boleh tengok configure ataupun setup DB kita dekat dalam env file. So env file dia dekat mana? Env file. Macam tak ada. Okay, ni ada database. Okay. Oh, right. Okay. HP unit. Ni jom kita buka dekat ni lah. VS Code. Tapi tengah run tu. Ni aku guna SQLite tadi. Tak ingat lah. Okay lah weh, sambung nanti lah. Okay, so basically kita dah dapat install, setup, configure kita punya Laravel project dalam kita punya local machine. Kita dah tahu dua address, iaitu address untuk backend dengan frontend. Okay, so kalau korang nak tahu next video aku buat apa, korang boleh follow dan subscribe YouTube channel aku. Okay, bye-bye.